Siapa yang kat Terus sini, lahir jadi siapa leader. yang kat sini dia jadi manager ataupun leader lahir-lahir? Untuk jadi seorang leader ni, adakah leader ni dilahirkan atau dibentuk melalui pengalaman? Soalan dia. Selalunya pengalaman saya tak pernah nampak leader itu dilahirkan. Selalunya leader ini dia datang daripada banyak faktor yang mereka kena lalui based on masa lah. Kan? Sebab leader ni dia mesti ada 3 komponen. Yang pertama, self mastery, kepimpinan dengan orang kata kepimpinan mengurus diri sendiri dulu, memimpin diri sendiri dulu. Kemudian leader ni selalunya mereka ada komponen yang kedua, iaitu skill mastery. Mereka kena jadi orang yang berilmu, orang yang bijaksana, orang yang tahu selok-belok bidang apa yang dia tengah pacu. Dan yang ketiga, influence mastery. Selalunya leader ni dilihat orang yang boleh mempengaruhi, kan? Dia ada beberapa akhlak dan dia ada beberapa critical thinking yang menyebabkan mereka ni dilihat berpengaruh. Mereka ni dilihat boleh dipercayai. Untuk dapatkan semua perkara ni, dia tak akan dapat waktu lahir. Dia selalunya dia dapat melalui perjalanan. Nak dapatkan banyak perkongsian daripada saya, jangan lupa follow Agent 2U di semua social media platform.